Kita cakap kalau kita nak terangkan macam mana akan tengok je lah. Sebab dia tak ada lagi nama. Kalau ni macam itu. Orang mana ada kita makan dulu yang baru 400 belakang ada 48 ya. Mulai mutiara. Masih dulu. Masih utara dulu. Okey. Dah, boleh masuk ah? Tak boleh sini. Yelah, apa kalau tengok tak jadi. Masuk. Ayo, kita lagi. Mami apa? Okay. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Datuk Seri Haji Mat Tahir, rombongan keluarganya. Dikenalkan ni abang saya S. Sazali, saya S. Mazlan. Yang dah tak ada S. Rosli. Jadi kami 3 orang lagi semua ada S. Ini adalah Ustaz Herman, Kursi Khairat Kematian Taman kami. Ini Dr. Haji Rahmat, nama ipar saya. Dr. Aiman, veterina. Alhamdulillah, ini kakak-kakak ibu, kakak-kakak saya. Yang duduk tu mak saya, kandung saya, mak mentua saya, cantik cerita. Anak-anaknya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi janjikan pada hari ini 10 Januari. Nak lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi Dia gugup, saya pun gugup juga. Okey, sebenarnya saya pun berterima kasih lah atas sudah menerima kami semua. Ini adik-adik saya, adik saya, kami sisi anak saya semua Jadi adik-adik dua orang lah. Okey, saya diberitahu yang tapi sebelum tu kita pantun dulu. Pantun. Buka bicara, kita buka bicara. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata kami datang, awal bismillah buka kata. Okey. Okey, setelah dibincangkan hari itu antara pihak perempuan dan pihak lelaki, saya diberitahu oleh dia itu perkara yang dibincangkan adalah titik kita akan hantar cincin risik dan cincin tunang. Ya. Dan kemudian ulang hantaran tunang 7 dari perempuan, badas 5 lelaki. Betul Hantaran kahwinnya 15,000. Betul. Mas kahwin 227, sapu sebelah gelang.
Betul Satu tahun ikat 1 tahun hidup. Jadi mana-mana anytime. Hidup tu maknanya anytime boleh. Anggaran tarikhnya ialah 23 antara 23 Januari 2007 atau insyaAllah selewatnya bulan Mac 2007. Saya kira sudah dipersetujui 1 tahun hidup akan sebulan Istana Pelangi untuk cantik menawan Sungai Johor bercabang-cabang 15,000 sebagai hantaran segelar kemanusiaan. Rasa itu kalau bangsa jadi kemasa bercakap sudah, pantun pun sudah, hasrat di luar dipersetujui sudah. Memohon maaf kalau tersalah. Puncak keredaan kita bermusyawarah. Terima kasih. Ya. Buat cepat buah nangka je lah. Saya doakan semuanya bahagia. Jadi dengan tujuan kita awal tadi, dengan perbincangan kita yang telah dan sekarang kita bincangkan, alhamdulillah pihak perempuan bersetuju dengan kata yang dinyatakan tadi. Seperti contoh 2 cincin yang mana hari ini di antara cincin melisik dan cincin tunang. Okay. Kemudian yang disetujui, maka tali pertunangan itu berlanjutkan sehingga setahun hidup. Berarti di antara tahun ini sehingga tahun depan. Kemudian tarikh yang disetujui lebih kurang dalam bulan Mac, 27 hari bulan kalau tak silap saya. So nanti mungkin pihak lelaki dan pihak perempuan akan berbincang balik macam mana kan. Okey, dan yang seterusnya seperti yang tadi Abang cakap, mas kahwinnya dah disetujui juga sebanyak RM227 dan kami pihak perempuan pun alhamdulillah menerima. Dan seterusnya kita kepada hantaran. Hantaran yang tadi yang disetujui sebanyak 15,000. Okey. Jadi daripada 15,000, pihak perempuan meminta agar 15,000 tu bila sampai ke tarikh itu kita ingatkan hantaran tu awal lah. Dalam masa sebulan ke ataupun macam mana, nanti perbincangan lah seterusnya di antara pihak lelaki dan pihak perempuan. Dan terakhir sekali adalah gelang emas tadi untuk pembatalan air sembahyang semasa selepas pernikahan nanti. Itu di antara intipati yang kita bincangkan tadi. Alhamdulillah saya pun dah berbincang dengan adik saya sebagai wakil daripada pihak perempuan, bersetuju dan menerima segala apa yang dimenterikan. Semoga saya doakan semoga perancangan kita ke hadapan dapat diteruskan dan mendapat keberkatan. Jadi saya tak ada berkata apa, cuma itu je. Ini kira kita hantar hadiah lah. Dan kita pun membalas hadiah.
orang yang dihajati yang itu ni minta mak dengan ayah pastikan takut salah orang ada fikir ke apa kan. Atau sebelum kita confirmkan menjarum cincin kat jari manis tu kan, kita nak kena confirmkan dulu takut tersalah ke mana kan, fikir ke apa susah juga kan. Jadi sah okey. So jadi saya tak langsung di mana pihak lelaki membawa lelaki membawa 5 dulang dan kami dengan rasa suka kita menghadiahkan dengan 7 dulang. Diharap pihak lelaki dapat sudi menerimanya yang tak seberapa ini. Saya persilakan mak Ibu dia. lelaki. Orang belakang ada abang tu. Abang. Official cameraman. Aman. Awak dah lepas jangan nak. Sabar. Action Jamal ni, action salah. Salah. Dari gambar dulu tu, ada kamera. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Apa lepas ni kita dah buat majlis official ni, nak gambar, nak apa, kita boleh teruskan lah. Kita akan jemput para pengantin ataupun kita makan lah. Jadi sebelum makan kita pun ada bantul. Jadi sungguh indah bunga kemboja di bawah atap tepi halaman. Juadah sudah letak di meja. Sudilah santap tuan Iman. Jadi saya dengan sekali lagi mempersilakan Yang Berbahagia Abang Dewi Ustaz Herman untuk memimpin pelaksanaan. Saya pun ada bantul. Ada bantul lagi. Kan orang tu pantun meruntuk. Alhamdulillah. Bagi lagi bang. Bagi lagi bang. Saya nak dengar ni. Bunga dedap di atas para. Anak disusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara. Jemari disusun maaf dipinta. Sama juga lah dengan kami. Kami pun menyusun 10 jari. Minta maaf sekiranya ada apa yang terkurang. Kita minta ada yang terlebih. Semoga kita sama-sama lah memaafi dan sama-sama kita yang kurang tu kita sama-sama cukupkan lah. InsyaAllah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Belum nak balik. Betul. Okey. Mana nak makan apa? Nasi Ha? Geng biru cepat, geng biru. Geng biru. Geng makan bola. Geng biru. Geng biru. Geng biru.
Saya ambil sendiri. Ambil sendiri. Dibagi 5 orang lagi. Lagi satu, dua, tiga. Okey, freestyle je wah. Okey, tunjuk waktu benda tu. 1, 2, 3. Dia pakai yang kata jatuh dekat masjid ni. Masjid kan.